Laksa. Laksa. Ya. Lah nenek saya masak memang sedap sangat. Memang akan selalu tambah-tambah. Rumah nenek Singapura. Tapi untuk Hana selalunya kita ada tradisi first day raya kita semua akan berkumpul rumah nenek saya. Dan selalunya dia akan masak menu dia, resepi dia, laksa. Laksa. Ya. Nenek saya masak memang sedap sangat. Memang akan selalu tambah-tambah. Dia macam yang santan tu. Tapi lain sedikit lah nenek saya masak memang sedap sangat. Memang akan selalu tambah-tambah. Sebenarnya lebih kurang sama je dengan kat Malaysia. First day selalunya ialah ketupat, rendang. Tahun ni Hana agak sibuk sikit sebab sekarang ni Hana tengah tengah syuting untuk drama Dendam Seorang Madu 50 episod. Jadi dah tayang di Astro, cuma dalam masa yang sama kita tengah syuting. So bulan Ramadan kita syuting, raya sekejap 6 hari macam tu masuk balik set. So itulah, mungkin tahun ni ialah agak busy sikit lah rezeki Hana. Cuma mungkin Hana tak dapat nak rasa Ramadan dengan raya tu, tak dapat rasa sangat lah. Memang kena ada komitmen dan juga konsistensi. Maknanya penat macam mana pun, sebab Hana kan selalu pakai makeup. Jadi bila balik rumah tu memang tak boleh tidur dengan makeup. Jangan tidur dengan makeup. Cuci muka, skincare punya proses tu macam biasa, cleanser, moisturizer, serum, mask. Lepas tu cukup tidur. Dan juga kalau boleh jangan makan makanan yang terlalu yang tidak sihat lah, seperti jajan, minum makanan yang berminyak. Boleh makan tapi small portion, jangan overeat. Makeup, sebab bagi Hana, especially bila macam event-event, kalau Hana tak sempat nak panggil makeup artist kan, Hana akan makeup sendiri. Tapi Hana pula sejenis yang kalau boleh nak simple je, kalau boleh tak nak pakai makeup pun. So mungkin makeup tu yang bagi Hana macam a bit serabut lah.